So bila sebut tentang natural beauty, kembali pada topik tadi, sebenarnya nak betul-betul nampak natural beauty, you still need to put effort. It's not right at all untuk seseorang tu sebut, oh okay, saya tak payah pakai apa-apa, saya natural beauty, kan? But at the end of the day, dia sebenarnya menyelindungkan usaha. Dia tak ada usaha, no effort. I don't want you to do that. Hai, saya Puan Mary dan anda bersama dengan saya dalam solo podcast kali ini. First episode solo podcast sebab seorang-seorang kan. Dan bersama juga dengan Chams, saya nak membawa anda berbincang tentang natural beauty. Ya, anda mesti pernah dengar kan? Orang sebut natural beauty dan setiap kali saya dengar ayat ataupun orang sebut natural beauty, saya nak nampak natural, tak nak pakai banyak makeup. Sebenarnya dalam hati saya tu ada sedikit rasa tak setuju. Sebab saya tahu ramai wanita sebenarnya dia keliru antara nak nampak natural dan juga perasaan ataupun sikap negligent. Negligent ni maksudnya mengabaikan diri. Ya, saya faham kita hidup dalam dunia serba cepat, kita ada banyak tanggungjawab, anda ada banyak tanggungjawab. Ada masa kita perlu luangkan dengan keluarga, anak-anak, suami, pasangan, ya. Ada masa kita juga ada untuk keluarga yang lebih besar lagi, adik-beradik, ibu bapa. Tak masuk lagi kita bincang tentang kerjaya, tugas di tempat kerja dan tak masuk lagi tentang untuk diri sendiri. Bila kita sebut tak berehat tu kan. Dan dalam kesemua kesibukan ini, ya, ramai wanita dia mula rasa bersalah kerana dia tak dapat nak jaga diri sendiri. Lalu dia gunakanlah perkataan natural beauty tu sebagai satu bentuk alasan supaya dia boleh justify tindakan dia yang tak buat apa-apa. So you see, this is the trick over here. Inilah satu bentuk perkara yang sebenarnya kita memberikan sebab untuk kita don't do anything. Yeah. Bagi pandangan saya, natural beauty yang sebenar bukan membiarkan diri tanpa penjagaan, ya. Ya, mestilah tentang menyusun rutin. Biarpun ringkas, tapi anda boleh buat dengan konsisten. Boleh menunjukkan anda hormat pada diri sendiri. Jadi dalam episod kali ini, saya nak berbincang sebenarnya tentang natural beauty. Apa maksud natural beauty yang betul? Kenapa ramai orang salah faham tentang natural beauty ini? Dan bagaimana produk yang mudah, yang dah ada pun dekat pasaran, contohnya seperti tinted moisturizer ini, boleh bantu anda kekal natural and also achieve the real beauty. Dalam satu sesi consultation yang saya pernah buat dengan salah seorang klien saya, ya, klien wanita ini dia seseorang yang bekerja dalam bidang pendidikan lah, ya. Dan dia kata setiap pagi kalau bangun awal tu dia urus anak, urus diri sendiri sudah tentulah, ya. Kemudian sarapan, bila masa keluar kat rumah tu dia nak pergi kerja dah waktu tu, dia sempat sapu lip balm saja. Dan katanya dia tak nak pakai makeup, dia rasa proses-proses memakai produk skincare yang lain tu bukan satu keperluan, dia nak nampak natural, ya. Tapi ketika dia cakap tu, dia menyedari juga yang mukanya nampak letih, ya. Kulitnya kusam, tanda-tanda awal jeragat mula muncul, ya. I'm not judging, saya tak judge dia, tapi pada masa yang sama, saya sebenarnya memang nampak jelas keletihan dia, ya. Dan saya tanya pada klien saya itu, Puan, kalau Puan nak nampak natural, ya, Puan nak rasa selesa dengan diri sendiri, ya, ataupun sebenarnya Puan memang tak nak usaha apa-apa. Dan klien itu menjawab, dan saya yakin ini jawapan anda juga kalau anda ditanya, dia mesti nak cakap, dia nak nampak sihat, kulit dia nampak berseri, dia nak nampak macam terurus, dia nak nampak presentable. Saya tak jumpa mana-mana wanita yang tak nak jaga diri. This is one thing you want to remember. There's no such thing as women who do not love beauty. Tak kisah umur apa pun, anak saya umur 10 tahun pun minat ke arah kecantikan. Kalau kita jumpa budak-budak muda zaman sekarang, or even someone who is already at their golden age, kan, warga emas, wanita memang masih mahu menjaga kecantikan. So saya tak percaya kalau orang guna alasan natural beauty dan tak pakai apa-apa. Saya rasa itu satu bentuk alasan macam saya sebutkan tadi. Dan saya percaya kenapa ramai wanita dia agak keliru dengan perkara ini. Sebenarnya ada 3 sebab je.
Kalau anda keliru dengan penjagaan diri sendiri, kadang-kadang rasa rajin, kadang-kadang rasa malas, ada 3 sebab je. Pertama, anda tak luangkan masa. Semua orang kalau nak cari alasan tak ada masa, memang tak ada masa. Tapi anda kena luangkan masa. You have to find time for yourself. You have to set the time. Dan kalau sebut tentang penjagaan kulit, set time ni hanya 2 kali sahaja. Ataupun kalau orang rajin sikit, 3 kali. Pagi-pagi ataupun sebelum tidur. Ya, kalau tak tengah-tengah hari pun boleh juga. So, find the time. Ya, ataupun lebih baik lagi set the time. Jangan kata tak ada masa. It doesn't take you very, very long. Kedua, dia tak ada skill. Dia tak ada kemahiran itu. Tapi skincare, penjagaan kulit ni tak perlukan kemahiran yang rumit. Kan? Sebab dia hanya letakkan produk di tangan dan pakai. So there's no such excuse. Tak ada excuse lain yang anda boleh kata pakai skincare tu susah. Sebab pakai, it just put on your face. Tak ada cara yang pelik-pelik. Pakai tangan je. And the third one is actually tak ada knowledge. Tak ada pengetahuan, tak ada ilmu. Ini mungkin cabaran bagi setengah orang. Tapi kalau anda penonton setia Glowy, kalau melalui channel-channel kami dah ada lebih ratusan video, 500-600 video skincare yang mana kalau dicari mengikut topik atau masalah kulitnya pasti ada jawapan. So I think there's only 3 sahaja. Realitinya ramai orang dia tak setkan masa, anda tak set masa. Keduanya dia kata tak ada kemahiran, memang saya tak boleh terima, tak mahir, tak pandai. Sebab pakai skincare just letak je dekat muka. And lastly adalah sebenarnya ilmu. So mungkin di situ a bit tricky sikit. Tetapi that is what I wanted to do today. Ya, pada segmen seterusnya saya nak kongsikan dengan anda apa yang anda boleh buat. Ya, dan berikan sedikit ilmu tentang produk-produk yang mana boleh membantu anda kelihatan lebih beautiful, ya, natural beauty yang sebenar. Natural beauty means bukan bedroom face tu yang mana kita bangun tidur pakai lip balm je, muka pun nampak macam sugul. No, I'm not talking about that. We are talking about natural beauty yang ada effort dia. And that effort doesn't take you 5 minutes. Tak ambil masa lebih 5 minit. Which I believe kalau nak capai natural beauty dalam tempoh 5 minit, anda pasti ada masanya. Kita sekarang dah faham tak ada situasi yang anda nak kata tak ada masa. Ya, tak ada cara lagi anda nak kata tak pandai buat. Sebab skincare is very, very straightforward. Letak di muka, pakai. Nak pakai 1 jari ke 10 jari je letak kat muka. Yang penting anda pakai. Itu effort dia dahulu. Dan cuma yang mungkin pengetahuan ini sahaja yang mungkin rumit bagi setengah orang. Tapi tak rumit pun. Let me break it to you. Ya. Ada 2 pengetahuan penting tentang kulit anda sendiri. You got to understand your own skin first. Abaikan segala benda lain yang tengah trending di luar sana. Faham dulu 2 perkara penting tentang kulit anda. Number 1, yang paling utama sekali, apakah jenis kulit anda? Nak faham tentang jenis kulit ni dia tak susah. Dia sangatlah tak susah. Dia memerlukan anda memerhatikan kulit sahaja. So kalau anda perhatikan kulit anda jenis cenderung berminyak, cukup lepas cuci muka 2-3 jam lepas tu minyaknya banyak. So maka ada kemungkinan besar kulit anda jenis berminyak. Ya, ataupun kombinasi dan juga berminyak. Boleh tengoklah kawasan mana yang ada minyak itu. Dan di Glowy kita ada video yang mana kita tunjukkan dengan teliti, ya, dengan the step by step how can you identify your own skin type. Itu jenis kulit, skin type. So kalau kulit anda jenis yang memang kering, lepas cuci muka rasa ketat-ketat, so most probably kulit anda adalah kulit kering. Ya. Kalau anda tak rasa apa-apa, nak kata berminyak sangat pun tak, nak kata kering sangat pun tak, you are lucky. Then you have your skin type adalah jenis yang normal. So pengetahuan pertama yang perlu ada adalah jenis kulit sahaja. Itu sahaja. Yang disebut kombinasi itu adalah daripada 3 jenis kulit tadi. Normal, berminyak, kering. Yang ini, 3-3 ni mungkin wujud dalam satu muka. So ada kawasan normal. Mungkin katalah pipi dia normal, dahi dia berminyak, dagu dia kering. Contoh. So kombinasi can be any combination of those 3 yang tadi kita bincang. Normal, berminyak dan kering. Itu pengetahuan pertama. Anda bukan pergi ambil tahu kulit orang lain ni. Kulit anda sendiri sahaja. Ya. Yang kedua, anda kena faham kalau lah anda ada masalah kulit. Ataupun kita sebut sebagai
skin problem, skin condition. Masalah kulit ni hanya ada beberapa sahaja. So, masalah yang pertama adalah selalunya memang jelas boleh nampak. Kita boleh nampak jerawat. Masalah jerawat. Kalau ada jerawat, maka anda memerlukan produk untuk membantu menyelesaikan masalah jerawat. Ya. Kedua, kalau anda ada jeragat. Jeragat ni tumpuk-tumpuk gelap yang diakibatkan oleh mungkin bekas jerawat pun boleh. Ya. Sinar matahari, sunburn, kesan akhirnya beri tumpuk-tumpuk gelap pun boleh. Perubahan hormon dalam badan menyebabkan tumpukan gelap pun boleh berlaku juga. Kesemua itu adalah jeragat. Jadi masalah kedua yang biasa adalah jeragat. Jerawat, jeragat. Ini umumnya kebanyakan produk dalam pasaran, itulah dia. Kalau anda ada masalah jerawat, anda perlukan produk yang untuk bantu settle masalah jerawat. Baik masalah itu, tak payah pakai dah. Kalau anda ada masalah jeragat, anda kena produk yang mencerahkan jeragat tersebut. Baik masalah jeragat itu, dah tak payah pakai dah produk itu. Itu memang asasnya. Sebab skin condition ataupun keadaan kulit ini, dia tidak kekal. Kalau kita pandai pilih produk untuk pulihkan, dia akan baik. Ya. Ada juga masalah lain iaitu sensitif. Kulit yang agak sensitif, mungkin disebabkan skin barrier dia rosak, mungkin disebabkan oleh memang keadaan kulitnya mudah merengsa, ya, terkena sejuk yang melampau, merah-merah, panas sikit. Ada orang macam tu. Ada kadang-kadang disebabkan pemakanan. So, nombor 3 ni adalah kita panggil sebagai sensitif. Sensitif ni bukan jenis kulit, sensitif ni keadaan kulit. Maka you need gentle product. Sebaik saja anda tahu masalah kulit anda sensitif, you need gentle product. Produk yang lembut-lembut, produk yang memang dibuat untuk kulit yang sensitif. Masalah yang kurang sikit dibincangan tapi wujud adalah dehydration. Ya, dehydration ni tak sama dengan kulit kering. Dehydration adalah keadaan di mana kulit mengalami keadaan kekurangan kelembapan. Kalau kulit kering tadi, dia kekurangan minyak semula jadi. So, apabila kita faham skin type, jenis kulit kita dan juga skin problem, skin condition kita itu, baru kita boleh pilih produk. Ini saja ilmu yang anda kena tahu dan pengetahuan ini tak berubah dengan cepat. So, janganlah guna alasan, I want to look natural, tak pakai apa-apa lah. Dulu atuk nenek zaman dulu-dulu tak pakai apa-apa pun. I used to hear that, but that's not a good reason. Kita dah duduk zaman yang berbeza, pencemaran berada di sekitar kita. So, it's not nice to say such thing. Right? So, pengetahuan yang kita perlu ada tadi, jenis kulit dan keadaan kulit ini, tidak perlu berubah dengan kerap. Sebenarnya tidak. So, daripada pengetahuan ini, then kita akan bawa kepada produk yang kita perlu pakai atau kita perlu pilih. Yang ada yang dipakai setiap hari, ada yang kita kena pakai mingguan, ya, ada yang pakai siang, ada yang pakai malam. Nah, selepas anda dah tahu jenis kulit tadi kan, itu kan pengetahuan yang anda kena ada dan juga keadaan kulit, dah lah boleh beli produk lah tu. Ya, jadi senang sahaja kalau anda jenis kulitnya katakanlah ya berminyak. Senang je. Pencuci muka anda, pelembap anda, sunscreen anda tu, ya, 3 produk yang ini belilah untuk kulit jenis yang berminyak itu. Settle yang tu dulu. Kalau anda kulit kering, pencuci muka anda, pelembap anda dan juga anda punya sunscreen, belilah untuk kulit yang kering. Sebab apa 3 produk ini diutamakan? Sebab cara sesuatu bahan itu meresap ataupun mudah diratakan pada kulit, dia sangat bergantung kepada keadaan jenis kulit kita. So, contoh saya mempunyai kulit berminyak, saya perlukan produk yang ringan-ringan, ya, yang kurang bahan yang berminyak di dalamnya, yang mudah meresap dengan baik. Sebab saya tadi secara semula jadi dah ada lapisan berminyak pada kulit. Kalau orang yang kulit kering, dia tak ada lapisan berminyak itu. And lapisan berminyak itu, sebum itu sebenarnya diperlukan. Jadi, produk untuk kulit kering tu biasanya a bit rich, lebih pekat sedikit. Tujuannya untuk menampung kekurangan minyak yang selalu berlaku pada orang yang mempunyai kulit yang kering. So, dari skincare, it compensate. Dia sebenarnya, dia macam mengganti balik apa yang kita kurang ataupun kurangkan pakai apa yang kulit kita dah terlebih. So, itu sifat dia. Kalau anda faham skincare sebegitu, senang. It's not complicated at all. Ya, tapi kalau anda nak cari produk yang mana terutama nak dipakai di siang hari, terutama macam sunscreen, bagi saya banyak-banyak produk ni janganlah skip sunscreen.
Ada juga produk yang sifatnya sesuai untuk semua jenis kulit. So, sunscreen yang mana contoh tinted moisturizer. Macam yang Charms punya tinted moisturizer ni, saya mempunyai kulit yang berminyak. I enjoy wearing it. Sangat sedap. Saya ada staff yang mempunyai kulit yang kering. She enjoy using it too. Sangat best. Dan saya dapati teksturnya itu pertengahan. Dia tidaklah terlalu berminyak untuk kulit yang berminyak. Dan dia tidaklah terasa berat sangat pada kulit yang kering. It's just nice. Bila kita sebut tentang tinted moisturizer ini, dia memang satu produk yang dicipta untuk meringankan rutin utama kita. Rutin utama tu tadi, pencuci muka, pelembap, sunscreen. Sebab bila anda pakai tinted moisturizer, anda sebenarnya skip beberapa langkah. So, pencuci muka masih perlu pakai. Kalau anda rasa macam pakai pelembap, lepas tu pakai sunscreen asing-asing, anda tak nak langkah itu kerana kita ada ilmunya, ada produknya, maka anda boleh pakai tinted moisturizer. Sebab dia adalah tinted moisturizer yang ada SPF. Kalau produk daripada Charms ini, Hydra Fresh Tinted Moisturizer, dia bertindak seperti pelembap. Dia melembapkan juga. Dia ada sun protection, ada SPF 50, PA++++, very good, high coverage, dia punya sun protection. Kemudian dia tinted. So tinted ini bagus juga sebagai macam foundation yang ringan. So kalau anda dengar perkataan tinted, saya nak anda juga faham yang di dalam produk seperti Charms Hydra Fresh Tinted Moisturizer ni ada iron oxide. Sebab itulah dia tinted. So iron oxide ni sangat bagus untuk orang yang mana nak melindungi kulit daripada blue light. The main source of blue light is actually sunlight. Cahaya matahari lah paling banyak. Of course, ada juga blue light daripada gadget-gadget yang kita gunakan seperti handphone, lampu dan seumpamanya. But the biggest source of blue light come from sunlight. Blue light ni apa yang tak bagusnya adalah bila mana dikaji tentang blue light ini, terutama pada orang yang ada jeragat, dah ada jeragat, terkena pula dengan blue light, tak ada sun protection yang dipakai, jadi apa yang berlaku adalah menyebabkan keadaan jeragat tu jadi lebih teruk. Okay, tapi saya juga nak pesan, janganlah salah faham sampai menyangka tinted moisturizer ni boleh settlekan semua masalah kulit. I don't want you to think like that. It just satu produk yang sangat bagus yang bantu anda pakai sunscreen dengan lebih konsisten, ada pelembap ada tinted, ada foundation yang ringan itu tadi macam BB cream kan. Tujuannya adalah patah balik tadi kepada anda yang sibuk. Kalau anda melihat ada keperluan untuk pakai juga pelembap sebab kulit anda agak kering, please do so. Kalau anda melihat bahawa pakai tinted moisturizer ini masih perlu untuk anda tambah dengan sunscreen kerana anda memang jadi muka yang mudah terbakar, tidak dilarang. Tetapi nak pesan, kalau anda mencari satu produk yang boleh bantu anda, terutama dalam keadaan anda sibuk, anda tetap nak jaga wajah, you still want natural beauty, tapi tak nak pandang ringan, tak naklah ambil langkah-langkah mudah, so you have options. So the option is Charms Hydra Fresh Tinted Sunscreen itu tadi. Okay, so bukan setakat saya rasa ini sangat membantu untuk anda, ada kajian-kajian yang mana di kajian-kajian yang dilakukan di pihak penyelidikan lah berkaitan bahan dalam produk ini, dia juga membantu untuk jeragat, membantu meningkatkan kelembapan, mencerahkan kulit. Very, very good product. Saya sendiri pakai untuk masuk bulan ni, dah masuklah 3 atau 4 bulan dah saya pakai, and I really find that saya tak alami sunburn dah. Itu yang seronok bila pakai satu produk yang saya suka sarankan kepada anda. Pada masa yang sama sebenarnya saya kena pakai dulu juga. So whatever I recommend to you, one thing yang saya pegang adalah I will use it first. Tak adalah kita kata kita real suruh orang pakai tapi sebenarnya di sini pun tak pakai. Okay. When we talk about tinted moisturizer, ni adalah keperluan di siang hari yang mana selalunya di siang hari ni akibat sibuk yang macam kita bincangkan tadi tu, kita skip banyak benda. So sekarang ini anda jangan ada sebab nak skip dah. Cuci muka, pakai tinted moisturizer. That's it.
Ya. 2 langkah ini tak sepatutnya mengambil masa lebih daripada 5 minit. No, sudah. Settle. Dan dengan cara itu, it is a form of you care for yourself. Satu bentuk penghargaan, penjagaan, penghormatan yang anda buat untuk diri sendiri. Saya tak nak anda nanti bila dah ada jeragat, tombol-tombol gelap, baru tu panik nak pakai segala-galanya. So a lot of people dari satu sudut, bila dah muncul masalah itu, dia mula panik. Dia pun belilah macam-macam produk. Tapi sebenarnya masalah-masalah begini semuanya boleh dicegah. Ya, sangat boleh dicegah. So, siapa boleh pakai tinted moisturizer? Semua jenis kulit boleh pakai. Kulit berjerawat pun kena ada sun protection juga. Jadi boleh pakai. Kalau anda ada jeragat, apatah lagi. Kalau kulit anda sensitif, seperti mana penggunaan mana-mana produk pun termasuk tinted moisturizer, anda kena sapu sikit dulu, test dulu. Ya, kemudian see the reaction. Kalau tak ada apa-apa yang merisaukan, and then you can continue using on the whole face. Itu cara kita buat patch test lah. Ya. So bila sebut tentang natural beauty, kembali pada topik tadi, sebenarnya nak betul-betul nampak natural beauty, you still need to put effort. Sangatlah tak betul. It's not right at all. Untuk seseorang tu sebut, oh okay, saya tak payah pakai apa-apa, saya natural beauty, kan? Ya. But at the end of the day, dia sebenarnya menyelindungkan usaha. Dia tak ada usaha, no effort. I don't want you to do that. Ya. Seperti mana kita kena mandi hari-hari, ya, bersihkan diri, jaga diri. That's how skincare is. Skincare, produk penjagaan kulit seperti tinted moisturizer, pelembap, dan produk-produk lain yang seangkatan dengannya itu, ya, bergantung kepada anda serumit mana anda nak pakai produk. Nak langkah yang banyak atau sikit bergantung pada anda sebenarnya. But at the end of the day, kita tak boleh guna alasan, okay, I want to look natural, I don't trust all this. Tapi sebenarnya, anda tak jaga kulit pun. So, the responsibility you should put to your face tu, tak dibuat tu. Apa-apa yang anda nak buat pada diri sendiri, one thing for sure adalah jangan ekstrim. Okay. Saya bercakap berdasarkan pengalaman saya sendiri. Ya, pada peringkat awal saya memulakan usaha yang sangat gigih untuk menjaga kulit saya. Saya pakai sampai 10 step skincare, 10 langkah ya. Dengan double cleansingnya, dengan toner, essence, serum, untuk mata, kan, eye cream, moisturizer, kalau malam tu pakai sheet mask pula. Kemudian pakai sunscreen, macam-macam lah kita pakai. 10 langkah. Saya ingat lagi waktu tu popular dengan 10 step Korean skincare routine. Ya. Saya mendapat kesan yang baik daripada mengamalkan 10 step itu. Tapi I started to believe that it is not for everyone. Saya yakin dan percaya tak semua orang sanggup ataupun ada masa, malah hakikatnya tak semua orang ada bajet untuk beli 10 produk skincare dan pakai dengan konsisten. Dan saya rasa 10 step itu mungkin untuk saya yang rajin ini okey, tetapi bila kita kena bagi tahu atau sharing dengan orang lain yang tidak mempunyai ruang masa, bajet yang sama macam kita, ia akan nampak ekstrim. What do you think? Kalau anda dengar, memang boleh nampak dengar macam ekstrim ke? 10 langkah setiap hari. But that's it. Sebab itu, dalam dunia skincare, ada pilihan. So, pilihan yang anda boleh buat bila anda menggunakan skincare produk ni, anda boleh pilih nak berapa banyak langkah. Dan satu benda bila anda memilih untuk langkah-langkah ini, anda kena faham, semakin banyak langkah anda nak, masa anda untuk pilih produk sesuai dengan kulit dan juga sesuai dipakai bersama dengan produk lain tadi, dia akan ambil masa yang lama. I'm sure you have heard of this. Skincare is try and error. Kan? Kena try. Ada orang pakai satu botol nampak kesan, kita tak nampak kesan. Adakah produk itu tak berkesan? Tak, bukan. Sebab how our skin react to certain product could be different. Dan juga lifestyle kita berbeza. Ya, pemakanan kita berbeza. Persekitaran di mana kita duduk pun berbeza juga. So, that's the beauty of skincare. Kita boleh pilih. So kita tak boleh isytihar diri kita. Okay, I'm natural beauty, I don't wear anything. Ya, saya biar je muka saya macam ni. Ada setengah yang ekstrim, dia akan kata kulit ada sistem pertahanan dia sendiri. Betul.
melanin pada dalam kulit anda itu memang adalah satu bentuk pertahanan untuk kulit anda. Tapi dia ada hadnya. So, kalau sampai satu tahap di mana had itu dah sampai, kulit anda tetap akan terbakar, tetap akan menggelap, tetap akan rosak kalau dibiarkan. Sebab itu, kita perlukan protection itu. Saya umpamakan macam ni. So, if you listen to me very carefully, this is the analogy. Saya umpamakan macam contoh rumah. Bila kita duduk dalam rumah, dinding rumah kita tu adalah a form of protection. Kan dinding rumah tu. Supaya orang dekat luar tak nampak apa yang berlaku dekat dalam lah. Ya, okay. Tapi kalau kita ada bajet lebih and kita pasang pagar lah pula, betul? So, adakah pagar tu, adakah dinding rumah tadi tak protect dalam? Protect. Tapi kita nak ada another layer of protection. Tak naklah dinding tu jadi satu-satunya. So kita pun pasang pagar pula. Ada setengah orang tak cukup dengan itu, pasang pula CCTV. Kan, dekat setiap penjuru, dekat luar rumah dia itu, adakah pagar tadi tu tak berkesan, tak boleh membantu melindungi penduduk, orang yang duduk dekat dalam rumah itu, sampai kena pasang CCTV? Tak tahu. Tapi, why not have another one? So, there's layers of protection for skin. Ya, sama macam layers of protection pada rumah tadi tu. Saya pernah dengar satu analogi yang menarik juga. Kalau tengok dulu zaman-zaman, kalau anda tengok cerita orang putih dulu kan, ada istana tu, kemudian dia buat parit besar mengelilingi istana. So kalau ada orang nak masuk ke kawasan istana tu, sebelum jambatan diturunkan untuk supaya orang boleh melintas, parit besar, dia macam sungai, or I would say parit yang besar lah. So it's a form of protection. Sedangkan bangunan-bangunan juga dibina tinggi-tinggi. Istana-istana itu dibina dengan tinggi-tinggi. The castle kan. Sebab form of protection. Bila tinggi, boleh nampak segala-galanya. So it's natural in human, kita ada form of protection. Right? Jadi, itu kita pilih lah. Nak berapa layers of protection, it's very much up to you. So if you are someone who is highly committed, can do it every day, have the budget, you can do 10 steps skincare routine. Kalau tidak, anda boleh pilih yang ringkas-ringkas. Kalau menggunakan charms ini, anda boleh menggunakan cara yang ringkas. Cuci muka, kalau pagi, kalau anda nak pakai toner, boleh. Nak pakai pelembap dulu, boleh. Baru pakai tinted moisturizer, anda dapat 4 step. Boleh, tak ada masalah. Kalau anda jenis yang nak ringkas, cuci muka, kemudian terus pakai Charms Hydra Fresh Tinted Moisturizer. Boleh juga. So, itu yang saya sebut kecantikan. The beauty of skincare, it's really much up to you. Yeah. So, and also, bukan setakat kerajinan, juga how it feels on the skin. Kadang-kadang kita terlupa yang mana produk ni bukan hanya kerana bahan di dalamnya yang kita menjadi setia menggunakannya. Anda setia menggunakan produk juga disebabkan how it feels on your skin. Betul tak? So let's just say you use a product yang dikatakan sangat hebat, sangat bagus. Tengok testimoni, video orang bagi tahu produk itu, wow. Tetapi when you put it on your skin, you don't feel that way. You feel sticky, tak rasa selesa, rasa berminyak. Kemudian lepas seminggu 2 pakai, berbiji-biji pula muka. So how it feels on your skin ini, hanya kita akan tahu selepas kita menggunakannya. So those testimoni bagi tahu kesan pada kulit orang itu. But it doesn't tell you how will it feel onto your skin. Jadi satu-satunya cara nak tahu macam mana produk tu rasa pada kulit adalah dengan memakainya pada kulit muka anda. There's no other options. Sebab tu kalau saya ditanya, Puan, produk ni okey ke tak? Best ke tak? Jawapan saya best. Jawapan saya seronok pakai adalah kulit saya. You will use that clue menggunakan panduan daripada apa yang saya sebut tu untuk pakai pada kulit anda. Dan tak pelik pun kalau ada orang okey dan ada orang tak suka. It's normal. Totally normal. Skincare is like that. Sebab tu saya tak marah kalau ada orang bagi tahu saya, saya cuba pakai produk Puan tu tapi saya tak sukalah. Yes, itu pilihan dia. That's the skin. That's how skin works. Right? So, kalau kita bincang balik tentang natural beauty tadi, I feel that natural beauty is combination of 3 benda. Pertama, kulit yang sihat secara semula jadi.
That's natural beauty. Betul tak? Kulit nampak sihat. Kita tak bincang cerah, gelap. Kita tak bincang tu Saya bincangkan kulit yang sihat. Kulit yang sihat itu very beautiful. Tak kisahlah tona apa pun. Tolong jangan taksub nak cerah-cerah. Natural beauty komponen kedua yang saya rasa mustahak juga adalah usaha untuk menjaga diri yang konsisten, jangan ekstrim. Sebab apa saya kena highlight benda ni? Kalau anda buka social media pada zaman ini, dugaan dia di mana-mana. Betul tak? Kita tengok orang sebut tu, kita rasa nak beli. Tengok orang tu sebut ni. Hari-hari ada orang buat jualan. Hari-hari ada diskaun. So, penjagaan diri ni dia kena sesuatu yang praktikal untuk anda dan anda boleh buat dengan konsisten. Sebab tanpa buat dengan konsisten, tak ada apa yang dapat hasil. Right, so, itu bahagian kedua natural beauty. Yang pertama tadi kulit yang sihat. Kedua adalah penjagaan diri yang konsisten. Sebab kulit yang sihat ni tadi kalau tak dijaga, tak jadi apa-apa juga lah. Lama-lama pun dia akan slowly akan merudum jatuh kesihatan dia. So, tetap yang kedua penting, penjagaan diri. Yang ketiga, when we talk about natural beauty, also very important adalah persepsi. How you see yourself. Persepsi anda, pandangan anda terhadap diri yang positif. Please learn to have that. Don't compare yourself with others. Sebab zaman ini kita mudah sangat. Terlalu mudah. Kita tengok orang, kita cemburu dengan kulitnya. Kita cemburu dengan cara hidupnya. Seronoknya dia boleh beli produk itu yang mahal yang saya teringin nak beli tapi saya tak mampu. If you are like that, you're not going to be happy. And at the end of the day, you're not going to achieve natural beauty. Takkan? Comparison is such a joy killer. Dia sangat-sangat membunuh keseronokan untuk hidup kebahagiaan. Sangat. Dan dalam dunia social media ini pun jadi cabaran juga sebab kita nampak macam orang lain yang pakai apa-apa, hidupnya macam tu, kita nampak macam, wow, dia happy, saya cemburu. Oh, dia makan kedai macam tu, saya cemburu. Oh, dia boleh bercuti tempat macam tu, saya cemburu. But we did not able to actually look into ourselves. Kita banyak sangat tengok orang, kita tak berjaya tengok diri sendiri. Apa kelebihan diri anda? Apa yang anda ada, orang lain tak ada. Yang tak perlu dipaparkan di social media. Let me tell you one thing about the social media world. Dia adalah 10% sahaja kalau paling banyak pun. Ataupun mungkin hanya 5% sahaja daripada apa yang benar-benar berlaku dalam hidup seseorang. Yes. That's only just a part of it. Small part, very tiny part. So don't get yourself fooled by all those things. Kena berfikir berdasarkan reality. Of course, nampak hidup dia seronok, sempurna, bahagia. Itu rezeki dia, tak apa, let them be happy. And you should choose something for yourself too. Banyak sangat tengok tu dia boleh jadi toxic sebenarnya pada diri sendiri. Okay, remember natural beauty are 3 things. Kulit yang sihat secara semula jadi, penjagaan diri yang konsisten, tak ekstrim, dan how you see yourself, persepsi anda terhadap diri sendiri yang positif. Sebenarnya antara 3 benda ni, walaupun saya mempunyai channel skincare, the one that I like the most is perception towards ourselves. Rasa confident, rasa positif terhadap diri sendiri ni, dia kena dipupuk. Kita kena bina. Tak perlu sampai kena ada orang bagi tahu kita. You have to learn to see yourself positively. Dan kenapa nombor 3 ni, persepsi terhadap diri sendiri ni penting. Then when you have positive thoughts, positive perception towards yourself, nak jaga diri jadi senang tau. Jadi happy. Kita seronok jaga diri kita. Kita seronok buat skincare, body care, hair care. Kita seronok. Dan pada masa yang sama juga, bila kita rasa happy, rasa bahagia, hormon kita stabil, kulit kita pun boleh jadi sihat. You see the effect? Dia saling berkaitan antara satu sama lain. So, of course, orang lain itu dalam social media, kalau kita buat pembandingan, sentiasa kita akan ada kekurangan. Tapi, percayalah ada juga orang tu kalau dia tengok hidup kita, dia tetaplah macam, teringin jugalah nak hidup macam kita tu. Teringin juga. So, I have someone that I know very closely, yang mana dia pernah bagi tahu saya, dia seronok tengok kerjaya saya. Dia rasa macam saya mempunyai kerjaya yang dia impi-impikan.
Kan, dia cakap macam tu lah. Dia kata seronok, happynya kalau lah dia boleh buat benda yang sama. Dan hanya saya yang tahu di sebalik apa yang dia nampak pada saya itu, kerja keras dekat belakang, tangisan air mata, penat, lelah itu, kita je tahu. Dan benda tu kita tak paparkan. Betul kan? So another perspective or another definition of natural beauty, tuan-tuan puan-puan, anda semua kena faham adalah how you see yourself. So bila tiga benda ni seimbang, anda akan rasa natural, anda akan rasa yakin, anda akan you'll be happy with yourself. That's the most important thing. You don't have to have things to make you happy. And of course, kalau anda konsisten menjaga diri anda, it will show. Ya. Kalau anda menjaga kulit anda dengan baik, anda tak perlu banyak produk sebenarnya untuk capai perkara itu. Ya. Cukup dengan maintain the hydration, ada tinted yang mencukupi, dan perlu ada keyakinan diri yang tinggi. Natural beauty ni tak boleh digunakan sebagai alasan. Ya. Natural beauty ni dia bukanlah tentang anda rasa macam ala kadar je yang boleh lah. Okey lah, saya kena natural beauty. Tak boleh. Ya. Anda kena tahu di mana tindakan anda tu memadai. Ini termasuk dalam skincare. Ya. So, change your perspective. Take care of yourself. And with that, insyaAllah, your skin will be healthier. Dan anda akan rasa lebih bersiap tau. Ya. Lebih happy. Ya. You are appreciating yourself. Benda ni banyak kali kita sebut sebenarnya sounds so cliche at this point of time. Tapi itulah dia. There's no other way of saying it. That's the only way. Alright, so for this episode of talking about natural beauty dan kaitannya dengan skincare, I think we get it already kan? Kita dah dapat dia kan? Natural beauty ni kita tak boleh gunakan sebagai satu bentuk camouflage. Ya? Alasan sebab kita tak buat apa-apa. Kita tak boleh anggap satu benda yang kurang usaha, tak cukup ikhtiar tu. Oh, okay. I practice natural beauty. Don't do that. Tapi sebenarnya natural beauty will be achieved, boleh dicapai bila kita ada usaha yang dibuat dengan kesedaran, yang dibuat dengan kelembutan. Don't force yourself, don't be too extreme. Dan memakai tinted moisturizer itu tadi, ya, macam saya sebutkan, adalah satu bentuk tindakan membeli produk dengan berilmu, memakai produk dengan berilmu. Itu bukan sekadar langkah kecantikan tau. Itu adalah satu bentuk simbol atau satu bentuk lambang you appreciate yourself. And in Glowy, kami percaya kecantikan sebenar mesti bermula apabila anda faham tentang kulit anda sendiri. Itu yang tadi saya sebut, kena kenal dulu jenis kulit, kena kenal keadaan kulit. Kalau anda hanya tiru trend, ya, beli apa yang popular, beli apa yang sedang diskaun, ya, tapi tak bina rutin yang anda boleh ikut dengan konsisten, yang rugi sebenarnya anda. Ya, because that's not natural beauty, that's fake beauty. So, jika anda nak belajar dengan lebih jelas lagi tentang rutin memilih skincare yang betul mengikut keperluan kulit anda, of course, anda kena sentiasa follow, subscribe, ikuti Glowy. Ya. Dan kalau anda nak lebih lanjut lagi pengetahuan tentang penjagaan kulit, ya, anda jangan terlepas mana-mana video Glowy. Yang lepas tu dah boleh tengok je. Walaupun rakaman yang dulu yang akan datang pun boleh tengok sekali. Alright? Thank you so much for listening to this podcast untuk episod kali ini. This solo podcast brought to you by Glowy dengan kerjasama Charms. Ya. Jumpa anda di episod yang seterusnya. Bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Jangan apa kata, buat sekarang. Ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.